Assalamualaikum Roza. Malam ni aku masak mie goreng. Kita goreng dulu ikan bilis dia. Antara bahan tumis dia. Kemudian kita tumis dulu bawang dia sehingga naik bau, sehingga cantik macam ni. Kemudian kita masuk sedikit lada besar, 2,5 sudu sos tomato. Masukkan setengah air, 2,5 sudu sos cili, 2,5 sudu kicap. Kemudian kita masukkan mie. Sekarang kita gaul dia, bagi dia sebati. Sekarang kita masukkan ikan bilis, kemudian kita gaul dia. Dah siap mie goreng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.